Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni berapa bulan ni? 15 hari bulan 3 bersamaan 15 puasa, 15 Ramadan kot lebih kurang. Kita nak ride buka puasa ke Fraser Hill. Member-member ajak ride ke Fraser pula. Asyik ke PD je tiap-tiap tahun buka puasa. So tahun ni dia kata nak kelainan sikit. Balik kerja ni terus shoot. Berjanji pukul 4 tayar golek ni, pukul 4 masih kat Melawati lagi. Plan RV dekat Petronas Sungai Tua sebelum naik ke Ulu Yam tu. Sekarang ni kita menghala ke Selayang dulu. Nak hadap jam ni. Yes, ini yang kita mau. Naik X-Max je hari ni. Sebab masing-masing bawa skuter dengan kapcai ya. Hari ni ride dengan budak-budak. Kalau korang pernah layan lah dulu, budak-budak forum Malaysian Bikers Community. Jalan jam tok. Silap laluan sebenarnya ni. Kena duduk belah kanan sebenarnya. Tadi hujan kejap, panas balik. Sampai ke tempat RV si minyak lu. How are you? I'm fine, thank you. Alah weh, ada kamera lah. Bagus lah. Morning, my friend, hello. Jom. Kita ada V100. Kita ada NMAX. Kita ada Legenda. Kita ada NVX Spec Highway kat belakang. Hare bawa motor modified. Kita ada VS 125 kat depan tu. Katanya spark plug loose. So kita tak tahu macam mana. Harap semuanya okey. Ego dia ni tip-top. Cantik. Dengan rim Novo daripada Thailand kalau tak silap. Ke Novo Vietnam yang batang tegak tu. Tayar halus tu buat hal. Memang tak lari dah perangai. Kau dah kaki lepek daripada muda dulu. Tengok perangai. Masing-masing pantang jumpa corner. Kononnya santai. Motor aku tak laju. Motor aku tayar kecil. Motor aku tayar biasa-biasa je. Bila jumpa corner, relax, tenang. Kita ride santai kali ni. Tak ada nak tinggal siapa-siapa. Jengok abang BS siap. Motor dia ni spark plug loose ni. Oi, laju. Motor siapa meletup-letup tu? Bukan main.
first pit stop dekat KKB Kuala Kubu Baru. Dia nak refuel. Ini betul-betul santai weh. Pukul berapa nak sampai Fraser ni? Panas weh. Ini time-time orang dah start pergi ke bazar ni. Sedapnya bau. Member pakai tayar kecil memang kena extra alert dengan lubang-lubang kat jalan ni. Gelisah pula aku tengok dia ni bawa ego. Aduh, merah. Traffic light baru merah. Aduh sayang. Aduh, boleh tanggal pula airbox. Oh, jalan basah. Baru lepas hujan ni sini ni. Balik raya nanti bawa MT. Plan asalnya Sabtu malam tu gerak. Bertolak, target sampai sana sebelum I don't know, sahur mungkin. Tak mungkin boleh sampai sebelum sahur. Dengan kereta banyak, untuk nak play safe nya gerak hari Ahad tu. Mungkin pukul 11 ke pukul 12 tengah hari bertolak. Target biar sampai dekat-dekat ataupun ngam-ngam waktu berbuka. So tak tahu lagi nak bertolak bila. Tapi memang dah set lah. Memang balik dengan MT. Airbox tu. Kau gagal lah aku. Ingat yang ni jatuh. Apa? Ingat yang ni jatuh. Gedangsa. Tak, siapa ada air sekarang? Betonas? Siapa ada air? Siapa ada beli air? Siapa ada air? Betonas ada air? Kau ada? Ni cabut ni. Lem ada lah. Airbox betul. Lem beg kasut awak lah. Airbox main tampal-tampal tu pun. Beg kasut awak. Kau tahu host pakai host apa? Host tu. Mesin basuh. Mesin basuh. Ini baru betul. Oi. Host mesin basuh. Motor siapa tu berkedip tu tutup boleh tak? Sorry, my bad. Sakit botok bang. Nak makan kat mana lah kejap lagi ni. Katanya ada food court kat atas tu. Bedal je lah apa yang ada pun. Oh, pasir. Minyak ni. Cantik jalan sini. Termenung bang, panjat bukit. Tengok turun bukit. Turun bukit dia laju, tengok. Sekarang ni pukul 5.49. Tengok pada batu jalan tadi
Fraser lagi 28 kilo. Sejuknya sini. Woo! Tinggi bos. Bestnya lah hai jalan ni. Orang tak ada. Tak macam jalan apa ni, tapah. Dan tapah busy. Dengan jalan tak cantik. Ini jalan bapak cantik. Kereta pun tak banyak. Adalah sebiji kat belakang ni. Seronok pula layan jalan ni. Jalan dia cantik tau. Aduh, aku ni dah lah penat kerja tadi. Customer ramai. Bawa datang layan corner pula. Aduh. Hui, ini seram ni. Bukit Fraser. Okey. Sudah sampai. Sengit dah jalan. Ini jangan licin ni. Jalan basah pula. Terasa weh licin dia. Yang tempat ni, tempat-tempat yang banyak daun ni. Corner kanan okey, corner kiri dia macam slope ke sini tau. 6.5 lah ni. 6.5 baru mula panjat Fraser. Okay, regroup balik sebab ada kereta kat depan. Kalau tak masing-masing hilang tu. Dah mula berkabus. Jaket pula bawa nipis je. Sebab tadi panas. Malas nak pakai yang tebal. Sampai. Motor siapa bunyi tu? Banyak sangat motor wireless ni. Oh, takut. Kata orang. Motor aku. Banyak sangat motor killer sih. Makcik tengok makcik. Dia bawa motor laju tadi makcik. Laju 80 pula sampai. Mana makcik? Pergi surau dulu. Asal belum lagi ni. Buat hal. Oh, siap take. La ilah. Aduh. Ha, abang tengok belakang ni. Aduh. Alamak. Maghrib. Mak kahwin lagi. Kapan dia lagi? 3 hari. Aku lagi lah. Oh, silap. Dah buka. Silap. Apa menu? Ha? Sup eh?
Oh. Hah? Nasi goreng mi goreng mamak. Datang jauh-jauh mi goreng mamak. Tahu tu ada besar. Dekat nasi goreng lencok. Kambing. Ayam ke kambing? Ayam ke kambing. Gila. Selesai makan. Lagi lepak dekat menara jam kat bawah. Ui, sejuk. Turun sekejap lagi kena pakai glove ni. Beku tangannya. Belum lagi dah siap. Awal ni kau hijau. Okey. Nak balik KL. Sekarang ni pukul 10.20 minit malam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jalan agak bumpy. Malam-malam baru nak turun ke balik KL ni. Ui, sejuk oi. Ini posisi di belakang sekali. Terjadi sweeper. Ui, sejuk. Seluar nipis. Jaket nipis. $20 ni seluk sangat, babe. Jom. Mahala KKB pula. Orang buat apalah malam-malam ni, woi. $30 je speed. Amboi masing-masing. Aku ingat apa benda lah tadi. Kayu bersikar rupanya. Banyak seronok ah. Speed tak laju pun. Tapi dia punya layan tu tengok. Sweeping, sweeping, sweeping. Sekarang ni pukul 11 malam. Tak sampai KKB lagi ni. Seronok kan melepeh dengan skuter. Brake pulas, brake pulas. Tak ada nak turun gear apa semua. Bila nak habis corner ni weh? Perut dah kenyang ni, dia ada package sekali mengantuk. Ay Allah, kata macam dah habis je part corner-corner. Ni nak sampai Empangan dah ni kot. Seronok juga layan corner malam-malam.
Dah sampai Bandar KKB. Tak, minyak ni biar betul. Dah jalan 100 kilo baru 1 bar. Ui, ramai lepak. Tutup. Relax naik VS pula V100. Buat belacan ni. Masuk batang kali. Oh. Sekarang ni kita dah lepas Bandar Hulu Yam. Pukul 12.10 sekarang ni. Tengok V100 ni pajak bukit. Speed 60. Tadi bukan main. Habis pula dah tu. Turun bukit siap. Tu hilang baik V100 tu. Alhamdulillah sampai Selayang. Bersurai, ada yang nak lepak, ada yang balik. Okey, 1:21 pagi. Okay guys, until next time. Next video mungkin video ride balik raya. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana support. Terima kasih bagi yang subscribe. Terima kasih bagi yang like. Terima kasih bagi yang komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.